Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke Tazkirah Ramadan Persatuan Ulama Malaysia, dan bersama saya hari ini Ustaz Abdullah bin Husin. InsyaAllah kita akan membicarakan berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitu bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa ianya mulia? Kerana diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelasan dan juga keterangan daripada perkara yang benar dan perkara yang batil. Jadi Allah SWT jadikan bulan Ramadan turunnya Al-Quran dan juga sebagai tarbiyah kepada kita semua, yang mana bulan Ramadan inilah bulan kita mengendalikan hawa nafsu, yang mana mungkin sebelum ini kita makan, minum tanpa had, tanpa batas, tanpa masa, tanpa limit. Tengah malam, tak kira masa boleh makan. Tapi dalam bulan Ramadan inilah tarbiyah yang Allah Ta'ala sediakan dari sudut makan dan minum. Dari sudut diet yang kita ambil sehari-hari, itu adalah sebahagian daripada tarbiyah, iaitu kita melatih diri kita di dalam menjaga nafsu makan kita. Begitu juga dengan hawa nafsu yang lain, iaitu hawa nafsu syahwat. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, perbahasan kitab-kitab fiqh, di sana ada perbahasan yang disebut sebagai al-muhbitat, yakni perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Antara perkara yang membatalkan pahala puasa adalah kita melihat kepada wanita, ataupun kalau wanita melihat kepada lelaki, yang mana mengundang kepada syahwat. Itu membatalkan pahala puasa. Hatta sehinggakan jika seorang itu melihat kepada yang halal kepada dia sekalipun, dia melihat isterinya tapi melihat dengan pandangan syahwat, itu juga membatalkan pahala puasa. Jadi Ramadan sebagai bulan kita mentarbiah diri kita, mentarbiah jiwa kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bawakan satu hadis daripada kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai. As-siyamu junnah. Perisai di sini boleh membawa maksud kepada beberapa maksud. Boleh jadi pertama, perisai daripada dosa. Bila mana kita berpuasa, kita tidak sanggup lagi melakukan dosa. Kita terjaga daripada dosa. Kalau kita nak buat sesuatu, puasa tak jadi. Tu perisai. Dan juga yang kedua, perisai sini adalah perisai daripada api neraka. Jadi puasa tersebut boleh menjadi asbab kepada seorang itu terselamat daripada api neraka. Jadi Nabi kata puasa adalah perisai. Apabila salah seorang daripada kalangan kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor. Wala yarfuth, jangan berkata kotor. Dan juga jangan bertengkar. Dan jika ada orang ingin yang menghinanya, fa in sabahu ahadun aw qatalah, ataupun ajak bertengkar, maka katakan inni mru'un shaim, sesungguhnya aku ni seorang yang berpuasa. Hadis ni mengingatkan kepada kita bahawasanya orang berpuasa ni dia kena jaga diri dia. Inilah tarbiyah yang Allah Ta'ala sediakan kepada diri dia.
Inilah perkara yang mana perlu dia jaga, perkara yang perlu dia ambil perhatian. Okey. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, fama a'zama maslahatan siyam fi tahzibil akhlaq wa ta'dibin nafs wa kasri surati syahwat. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau sebut betapa besarnya maslahah puasa di dalam membaiki akhlak, mendidik jiwa dan mematahkan syahwat. Jadi puasa ni dia sangat berperanan sebagai tarbiyah kepada diri kita, iaitu dalam kita nak membaiki akhlak. Yang mungkin sebelum ni ada orang tu dia akhlak dia kurang baik. Dia buat itu, buat gini, mulutnya tidak dijaga. Tapi dengan sebab berpuasa, dia dapat tarbiyah puasa itu sendiri. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, iaitu dia tidak lagi mengata orang. Hatta sehinggakan orang politik sekalipun, bila mana masuk bulan Ramadan ni, mereka tawakuf dulu. Mereka tawakuf, ni kita bulan Ramadan, kita kurangkan politik, banyakkan ibadat. Lepas Ramadan, baru kita bergantang balik. Itu menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Dan bulan Ramadan ini sangat-sangat mendidik jiwa dan juga nafsu kita. Baik, jadi kata Ibn Rajab Al-Hambali, betapa besarnya bulan Ramadan, peranannya di dalam membaiki akhlak, mendidik jiwa dan boleh mematahkan syahwat. Jadi apabila seorang tu dia di dalam keadaan Ramadan, maka dapat menjaga syahwat dan juga menjaga nafsunya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan tarbiyah. Tarbiyah apa? Okey, tarbiyah seterusnya dalam sudut ibadat kita. Bagaimana sebelum ini mungkin ibadat kita tidak sehebat dalam bulan Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan masya-Allah solat tarawihnya 13 rakaat, 23 rakaat, macam-macam. Jadi banyaknya kita solat malam menunjukkan bahawasanya inilah tarbiyah Allah kepada kita, nak mengajar kita, nak mendidik nafsu dan juga jiwa kita, diri kita, untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang mana sentiasa menghidupkan malam dan sentiasa menghidupkan siang hari Ramadan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada perawi yang sama seperti mana hadis yang tadi, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan kerana imanan, kerana mengharapkan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Jadi sebahagian ulama mengatakan salatut tarawih min qiyamil lail. Solat tarawih tu adalah sebahagian daripada qiyamul lail. Jadi kita solat malam, kita solat lepas isyak dan sebagainya. Itulah sebahagian daripada qiyamul lail, dan itulah kita sedang mentarbiyah diri kita di dalam mempersiapkan diri kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan siap malam, dengan solat qiyamul lail dan juga solat tarawih itu sendiri. Tu. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang seterusnya, bulan Ramadan adalah tarbiyah untuk kita meraih darjat takwa kepada Allah. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh kebanyakan ustaz-ustaz yang bila mana berhadapan dengan bulan Ramadan, dibacakan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum, mudah-mudahan, semoga kamu bertakwa. Seolah-olah kita kena tengok perhati. Jadi Allah Ta'ala nak cerita berkaitan dengan kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi alaqah antara dua perkara ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat dekat, iaitu hubungan di antara puasa dengan takwa. Jika puasa tidak dapat
menatijahkan takwa, maka ada something wrong, something to ponder. Ada satu yang perlu kita perhatikan dalam puasa kita. Jika puasa kita tidak menatijahkan takwa, pasti ada kerosakan, pasti ada sesuatu yang salah dalam kita berpuasa. Mungkin kita tak jaga adab-adab berpuasa dan sebagainya. Tapi kalau lepas daripada bulan Ramadan, lepas daripada kita berpuasa, kita dapat rasa. Kita dapat rasa, Masya Allah, Tabarakallah. Kita dapat rasa betapa kita rasa diri kita ni semakin dekat dengan Allah. Semakin kita mendengar arahan-arahan Allah. Bila mana dengar azan misalnya, kita berasa terus nak menyahut seruan azan. Bila mana kita baca Al-Quran, kita rasa lebih dekat diri kita dengan ayat tersebut. Ini menandakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, suka saya untuk lontarkan satu soalan yang mana soalan tersebut, apa tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini soalan yang penting juga untuk kita jawab. Apa tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau sebut tanda amalan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita dipermudahkan untuk buat amalan tersebut. Hari ni kita buat, Allah Ta'ala terima, esok kita rasa lebih mudah. Kita rasa ringan tubuh kita untuk berbuat amalan tersebut. Itu adalah tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Ta'ala terima puasa kita, dan bulan Ramadan, bulan tarbiyah yang penuh dengan tarbiyah ujian kepada kita ni, semoga kita dapat lalui dengan baik dan dapat kita masuk ke dalam al-ashr al-awakhir, dalam 10 malam terakhir ini dengan lebih bersedia, dan kita teruskan semangat momentum ibadat kita tingkatkan lagi untuk kita menggapai Lailatul Qadar insya-Allah. Ma asabakum min hasanatin fa min Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.